Apa nama? Konkuban Konkuban Lane. Lorong Pelacur. Tadi kita minum dekat Plan B ni. Tapi macam aku cakap tadi lah, waiter dia kerek macam malas aku. Macam-macam cendera mata. Lebih kurang macam kat Melaka tu lah. Barbican slushy bottle. Dia goyang dalam tu. Bukan bar kan? Bukan halal. Saya full dengan Carol nak ke Teluk Intan. Aku nak ke Ulu Bernam. Nak completekan misi ketiga, makan mi kari. Tu belah kanan tu kau boleh nampak tak dia punya lane. Kafe kat mana kafe? yang sebenar begitu. Dia kawasan sini. Ha, pergi. Old Town. So kau nak parking. Tenda dia nak kena. Dia tak payah kenyang lagi. Kenyang. Kalau kopi ngam lah kot. Kalau kopi kita kena parking. Tempat kopi tu dia dekat lorong-lorong ni. Ha, boleh. Kenapa dia parking tepi ni? Tak tahu ke jalan tengah sempit. Salam macam ni. Jalan tengah sempit. Kau parking tepi. Bayar. Sengkuang Calit Opah viral. Kena kopi dulu. Okey. Tadi sebenarnya aku dah pergi kafe tu. Dah minum ice latte dah. Tapi malas nak record. Tak ada mood lah. Dia punya waiter tu sangat-sangat bagi aku kerek lah. Bila dia kerek, kita dah tak ada mood untuk bervlog. And now kita nak jalan. Apa nama? Konkuban Lane. Lorong Pelacur. Dia ada sejarah kan? Sejarah Lorong Pelacur. Ada. Dia dekat sana nanti ada macam Boleh dibaca lah sejarah tu. Tapi tak silap aku pernah baca dulu. Cumanya lorong tu adalah lorong untuk melacur dulu. Zaman-zaman dulu lah, lama dah. Kerana dia buat lorong untuk OOTD, lorong untuk jual cendol, jual ais kepal dan sebagainya, jual barang-barang yang boleh dibeli oleh orang ramai. Contoh banyak craft tangan, handmade lah semua. Jom kita tengok sekejap lagi. Tadi kita minum dekat Plan B ni. Tapi macam aku cakap tadi lah, waiter dia kerek macam malas aku. So, kita pergi ke lorong ni, lorong Konkuban apa tadi? Kebin. Aku pada atas motor ni tak reti nak sebut. Kalau kau Lane. Kau Lane. So ni dia Konkuban Lane. Dia daripada sana sampai ke sini. Dia more kepada hipster je lah ni. Konkuban. Lorong Gundi ataupun Lorong Panglima. Ni dia punya sejarah lah, kalau nak baca pun boleh. Lorong isteri kedua, wanita simpanan atau dalam bahasa Cina Yi Lai Hong. Sejak 1908, pada masa itu kawasan rumah kedai ini terkenal dengan pusat pengisap candu, perjudian dan pelacuran yang dimiliki Taikun atau jawatan lombong sekitar Ipoh. Lorong itu kemudian dinamakan dengan pelbagai nama seperti Konkuban Lane, Wife Lane. Betul lah tu yang aku dah cakapkan tadi. So betul lah, lorong ni dah jadi lorong cendera mata. Cendera mata yelah. So ada makanan, ais kepal dan sebagainya. So ini adalah lorong dia. Ada lorong hipster. Tak ada apa pun sebenarnya. Dia jual baju-baju, jual pomelo candy, jual cendera mata. Tu cendera mata, nampak? Macam-macam cendera mata. Lebih kurang macam kat Melaka tu lah. Lepas tu ada satu kedai kopi. Ada satu kedai kopi kat depan sana. Tapi memang tak ada apa kat sini. Melainkan kalau korang nak beli barang je. Kalau tak beli barang tak ada apa. Barbican slushy bottle. Dia goyang dalam tu. Kalau tak nampak. So ada gelato punya ice cream. Oh, dia jadi macam ni. Apa jadi macam apa? Just Loopy lah kan? FIYU. Bukan bar kan? Bukan halal. Ada strawberry. Oh ni lah mochi strawberry lah. Ni ais kepal, honey ice ball, strawberry chocolate. Banyak. Penuh lah, tak nak balik lalu sini lah. Penuh siul.
Yang ini Niji potato. Ada banyak sos tu. Mana yang kedai kopi dia ni ya, kedai kopi dia atas ni. Oh, bukan. Aku minum ya itu, tapi mana dah? Oh ni yalah. Ni kafe. Kafe ala-ala Harry Potter. Dia ada kat atas sekali. 2 tingkat. So kalau tak tahu nak pergi mana dekat Repo, sini lah. Kita lalu luar. Aku tak sanggup dah. Jom. Kita nak bergerak sudah ini. Saya full dengan Carol nak ke Teluk Intan. Aku nak ke Ulu Bernam. Nak completekan misi ketiga. Makan mi kari. Balik KL lah. Ha? Balik KL 2 jam. Betul tu. Sejam 40 minit. Maknanya kau kena ke sana dulu lah. East lah. Dia ke sana, lepas tu baru kau balik kan. Misi harus diteruskan. Ha? Hari ni je boleh buat. Betul? Alang-alang. Mana kita ni? Sana? Kau jalan? Aku tak tahu jalan. Aku orang luar. Tiba. So, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dia ambilnya bangunan ni? Apa yang sematnya bangunan ni? Baik ambil motor ni, lagi semat. So berpisahlah kita dengan Carol dan juga Saipul. Kalau nak pergi Teluk Intan aku malas. Dah barai ni. Malam mau balik Pening. Ini dataran Ipoh guys. Padang Ipoh. Yelah Ipoh Padang tu nampak. Sama je, tak ada apa pun dekat Ipoh ni. Dia more kepada orang kata hype sikit lah tempat dia. Tapi dekat plan B tu sekali lagi lah, waiter dia macam kerek sikit lah. Tak best. Kalau korang datang sini, tak pergi plan B, pergi plan lain. So kita nak balik. Dek Wan orang yang Perak tu, dia tahu lah jalan. Aku yang tak tahu lah. Mak aku orang Perak, aku tak. Aku murtad Perak. Orang utara yang murtad. Saya ikut jalan ni je lah. Terus pergi Ulu Bernam kan? Jom, let's go. So, misi kedua aku sebenarnya gagal. Misi pertama tadi kita dah berjaya dan misi kedua adalah gagal. Kenapa gagal? Disebabkan oleh mic 3 tu. Sound dia okey, tak ada masalah. Kalau bawa laju pun tak ada masalah. Cumanya mic 3 tu, dia punya bateri tak cukup kuat. Tak cukup kuat maksudnya kat sini dia tak boleh cater cara penggunaan aku di atas motor dan juga aku vlog secara jalan lah macam tadi kan. Sebenarnya tadi aku vlog dan sekarang ni pun aku dah vlog pakai mic mini balik dah. Itu nasib baik aku bawa. Kalau nak pakai mic tu dia agak besar dah, nak letakkan kat dalam helmet. Sama saja. Mic mini ni pun aku buat gain negatif 12. Jadi mic 3 tu pun dah boleh dah sebab dah ada firmware. Dah boleh buat negatif 12. Dia tak begitu cepat. Kalau mic mini ni kalau kita laju sikit, dia memang akan bunyi tak sedap lah. Apa dia? Tak ada lah. So ya, sekali lagi misi kedua gagal disebabkan oleh bateri dah habis tadi 11% masa kat Banggir. Masa aku datang ke sini tadi nak pergi kafe plan B tu, dia dah habis. Ngam-ngam lah. Sampai saja kat plan B tu bateri ngam-ngam habis. Habis lah misi kedua, memang tidak berjaya. So maknanya kalau kau harap pakai mic 3, kau kena charge ataupun kau main off-off lah. Dia tak boleh nak on sentiasa macam aku buat pergi event tu kan. Tak boleh sebab bila kita naik motor, kita akan rekod dan sentiasa akan bercakap. Memang banyak cakap. Aku memang suka bercakap di atas motor. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu sikit cakap, ini sikit cakap. Kan? Sebab itulah dia banyak makan bateri lah. So bila kita banyak bercakap, memang dia makan bateri lah. Walaupun mic 3 tak boleh tahan juga. Pukul berapa tadi aku keluar rumah dalam pukul 8 lah. 8. Lepas tu sampai dekat plan B tadi dia lebih kurang dalam pukul 2 lebih. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Dalam 6 jam saja penggunaan. Tapi penggunaan yang kerap sebab atas motor aku masih on, masih bervlog. Panjang vlog kali ni guys. Dan kalau korang nak refer, boleh refer lah. So misi terakhir kita, misi ketiga kita adalah pergi ke Ulu Bernam untuk rasa mi kari yang Dek Wan selalu rasa. Aku tak tahu kenapa dia suka sangat pergi mi kari. Posting dia banyak aku nampak mi kari Ulu Bernam. Sekarang ni abang nak cuba. Adakah dia berjaya menambat hati aku? Walaupun aku tak berapa gemar sangat mi kari. Gitulah. Mi kari ni
Aku tak suka makan sebab ada sekali aku makan tu dia tersedak sampai hidung aku berair. Berayak. Jadi benda tu jadi fobia lah kan. Tak nak aku makan lagi kan. Tersedak lagi, hidung berair lagi. Itu ada orang kata kenangan silam lah. So selepas tu aku dah tak cari dah mi kari. Tapi yang membuatkan tanda tanyanya, mi kari ni sebenarnya sedap lah kan. Sebab bila dia rendam dengan tahu tu dah dikarikan di dalam mi kari tu sedap bang. Cumanya itulah, tak tahu sedap ke tak. Adakah mi kari yang Dek Wan makan ni betul-betul sedap ataupun sekadar orang kata just for the ride je untuk makan mi kari tu. Kadang-kadang untuk ride je lah kan. Nak gimana makan mi kari Ulu Bernam, macam tak ada mi kari dekat KL je. Jadi adakah dia sekadar orang kata just for the ride ataupun memang sedap berbaloi untuk datang. Itulah, jom. Sekarang ni aku nak menghala ke Ulu Bernam. Daripada Ipoh ke Ulu Bernam lebih kurang dalam 1 jam lebih lah. Mungkin dekat Ulu Bernam baru kita akan refuel. Sebab aku baru saja refuel tadi dekat Tapah. Dan Tapah ke Ipoh ni pusing-pusing sikit, baru pakai 74 km. Jadi masih banyak lagi minyak. Sebab motor ni boleh pergi, kalau kau merembat dia boleh pergi dalam 300 ke 350 km, tak ada masalah. So jom, let's go. Kita nak masuk dah highway KL, InsyaAllah. Semoga selamat sampai. Mari. Aku harap tak banyak kereta lah. Sebab yang akan banyak kereta adalah menghala ke utara. Menghala ke KL ni wallahualam. Kita tengok sekejap lagi adakah jam ataupun tidak. Kalau tidak, Alhamdulillah. Kalau jam, Masya Allah. Okey, jom. Gerak lu Papa Raja.